A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, nama saya Muhammad Khairi bin Mahyudin, selaku pentadabbur surah Ar-Rahman pada hari ini, dan saya akan membicarakan surah Ar-Rahman berdasarkan kepada tafsiran daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh pihak JAKIM, dan juga rujukan daripada kitab Tafsir Al-Khazin Al-Musamma Lubab Ta'wil fi Ma'ani Tanzil yang dikarang oleh Alauddin Ali bin Muhammad Ibrahim Al-Baghdadi Al-Syahir bil Khazin. Untuk pengenalan, surah Ar-Rahman ini merupakan surah yang ke-55, mengandungi 78 ayat. Menurut ulama diturunkan sebahagiannya di Mekah Mukarramah dan sebahagiannya di Madinah. Dan surah ini juga dikenali sebagai surah pengantin Quran, kerana mengandungi ayat-ayat yang unik, yang mempunyai kosakata yang menarik bagi menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita mulakan surah Ar-Rahman ini pada sesi kali ini daripada ayat 1 sampai kepada ayat 20, insya-Allah. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillah ini adalah salah satu daripada ayat Quran yang mempunyai keunikan dan kebesaran, dan yang menunjukkan bahawa setiap sesuatu yang dijadikan itu tidak terlepas daripada kekuatan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Bismillah ni satu permulaan yang menunjukkan bahawa Al-Quran ini diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi surah yang pertama, Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahman, yakni Tuhan yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Di antara nama Allah Subhanahu Wa Taala ialah Ar-Rahman. Ar-Rahman bermaksud Tuhan yang Maha Pemurah. Yang kedua, Allamal Quran, dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini diajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan kitab suci yang merangkumi segala kandungannya itu, kandungan yang meliputi kandungan yang berada dalam kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur. Jadi Al-Quran ini merupakan ummul kitab. Semua kandungan yang ada dalam kitab terdahulu ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran juga merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran juga barang siapa yang membacanya itu akan mendapat pahala disebabkan oleh at-ta'abbud bi tilawatihi. Dan Al-Quran juga tidak dapat ditandingi di persegi kandungannya, bahasanya oleh makhluk, sehingga dicabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk didatangkan sepotong ayat Quran pun manusia tidak mampu untuk mendatangkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Khalaqal insan, dialah yang menciptakan manusia, iaitu mencipta manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allamahul bayan, dialah yang telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima penyataan. Di sini al-bayan bermaksud ilmu dan juga bermaksud bahasa. Setelah Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam AS, Allah Ta'ala juga lah yang mengajar Nabi Adam AS mengenai ilmu dan juga bahasa. Disebutkan dalam kitab Al-Khazin bahawa Nabi Adam AS juga boleh bertutur sebanyak 700 jenis bahasa, dan seafdal bahasa ialah bahasa Arab. Jadi di sini menunjukkan bahawa
Nabi kita Adam AS juga telah diajari oleh Allah SWT, dan baginda boleh bercakap dengan 700 jenis bahasa. Disebut bisa mu'umiyah lughah, afdaluha al-arabiyah, iaitu 700 bahasa yang afdal bahasanya adalah bahasa Arab. Allah Ta'ala berfirman lagi, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Dan di sini menunjukkan bahawa peranan matahari dan bulan ini sebagai satu panduan untuk mengira masa dan hari. Bagi umat Islam, pengiraan masa ini kita mengikut untuk berpuasa, untuk pergi haji, kita menggunakan perkiraan bulan qamariyah. Itu juga dengan kematian, iddah dan sebagainya, menggunakan kiraan qamariyah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayan masing-masing tunduk menurut peraturannya. Di sini Allah Ta'ala menunjukkan bahawa kalau di langit pun Allah Ta'ala mencipta matahari dan bulan, di dunia juga Allah Ta'ala menciptakan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon kayu yang masing-masing tumbuh mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh berbuah, daun, dan pokok-pokok tersebut dapat digunakan untuk dijadikan makanan, dijadikan perhiasan dan sebagainya. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, dan di langit dijadikannya membumbung tinggi serta ia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan. Di langit pun Allah Ta'ala letakkan keadilan, di bumi pun Allah Ta'ala letakkan keadilan. Jadi keadilan di sini ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Supaya kamu yang berikutnya, Allah tatghaw fil mizan, supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan. Di sini Allah Ta'ala menekankan keadilan. Di mana keadilan ini merupakan satu suruhan bagi menjamin keselamatan dan kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi di sini juga menerangkan tentang keadilan daripada segi undang-undang, keadilan daripada segi menunaikan hak-hak yang berkaitan dengan ketuhanan dan juga sama manusia, seperti yang Allah Ta'ala seperti yang Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli dzin haqqin haqqah. Jadi kehidupan kita ni ada kena seimbang dan adil. Daripada hadis ini, bagi Tuhan kamu ada hak, kita kena tunaikan hak-hak Tuhan kita, iaitu menunaikan sembahyang, puasa dan zakat. Tak kira lah kita sibuk macam mana sekalipun, kita wajib menunaikan hak-hak pada Allah SWT. Begitu juga dengan hak diri kita. Kalau kita lapar dan dahaga, kita perlu makan. Kalau kita letih, kita perlu rehat. Begitu juga kalau kita ada tanggungjawab, wali ahlika 'alaika haqqan, sibuk macam mana pun, kita perlu memberi tumpuan kepada orang yang berada di bawah tanggungjawab kita, seperti isteri dan anak-anak, nafkah, pendidikan dan sebagainya. Dan terakhir Nabi sebut fa'ti kulli dzin haqqin haqqah, berilah hak itu akan hak-haknya. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangkan barang yang ditimbangkan. Di sini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menekankan sekali lagi tentang kepentingan keadilan. Yang paling banyak perlu diberi keadilan ya ketika mana kita berniaga. Sebagai contoh, kita tidak boleh menipu dalam timbangan. Kalau kita kurangkan sikit, kita telah mengurangkan hak-hak pembeli. Kalau kita lebihkan, itu menunjukkan kita melakukan tatawuk ataupun sedekah jariah kepada pembeli. Itu semua berdasarkan ihsan masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wal arda wadu'aha lil anam, dan di bumi ini jadikannya rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Dan dunia ini memang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat untuk manusia menjalankan aktiviti sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk memakmurkan dunia ini dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
mencipta apa-apa sahaja teknologi semuanya untuk kemudahan manusia beribadat di dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, fiha fakihatun wa nakhlu zatul akmam. Terdapat padanya pelbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang ada kelopak-kelopak mayang. Di sini Allah Ta'ala menekankan kepada kita bahawa di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi di dunia ini ialah ditumbuhkan buah-buahan dan juga pohon kurma untuk manusia makan. Di segi sains sekalipun, kalau kita makan, kita akan dahulukan buah-buahan, kemudian baru kita makan makanan yang lain untuk memudahkan penghadaman dan juga kesihatan perut. Di antara kebaikan pohon kurma ialah kurma itu sendiri sebuah buah-buahan yang mempunyai khasiat memberi tenaga melebihi daripada makanan-makanan yang lain. Allah Ta'ala berfirman lagi, wal habbuzul asfi wal raihan. Demikian juga biji-bijian yang ada jerami serta daun, dan terdapat lagi bunga-bungaan yang harum. Di sini Allah Ta'ala juga menunjukkan Allah Ta'ala boleh mencipta buah. Allah Ta'ala juga boleh mencipta lagi biji-biji dalam jerami yang kecil, dan juga terdapat bau-bauan, terdapat bunga-bungaan yang harum di dalam tumbuh-tumbuhan tersebut. Seperti kalau kita tengok di sini, seperti kayu gaharu sebagai contoh, dia satu pokok, tapi pokok tu dia jadi haru apabila kita bakar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, wahai umat manusia dan jin. Perkataan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ni Allah Ta'ala sebut sebanyak 31 kali di dalam Al-Quran sebagai satu perhatian dan pengulangan. Pengulangan itu untuk menjadikan manusia tidak lupa kepada perintah Allah supaya sentiasa bersyukur. Dan ayat ini juga menunjukkan bahawa kita tidak mampu untuk menafikan segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan juga disebut sebagai peringatan yang lembut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita mudah ingat. Tetapi manusia ni sifatnya adalah suka lupa, dan ini menunjukkan bahawa pengulangan itu adalah satu benda yang baik untuk memimpin manusia, mengingatkan manusia kepada satu nikmat Allah, yang kedua bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dan Allah mencipta manusia lembaga Adam daripada tanah liat kering seperti tembikar. Di sini Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya boleh mencipta manusia daripada tanah. Seperti Nabi Adam AS. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah Ta'ala telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Menunjukkan bahawa juga Allah Ta'ala boleh mencipta jin daripada bahan yang lain, iaitu daripada api. Menunjukkan di sini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh mencipta manusia daripada tanah, dan juga Allah Ta'ala juga boleh mencipta makhluk yang lain seperti jin daripada api. Ini satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tak mampu dibuat oleh mana-mana pencipta. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Dan Allah Ta'ala sebutkan lagi bahawa Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Dia adalah Tuhan yang mentadbir dua timur dan Tuhan yang mentadbirkan dua barat. Jadi arah barat, dua barat, dua timur ni Allah Ta'ala lah yang mentadbir dan menguruskan. Di sinilah ada musim sejuk, musim panas, musim dingin, musim bunga. Kesemuanya berasal daripada Allah SWT. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satukah di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Sekali lagi Allah Ta'ala tegaskan selepas menyebut tentang penciptaan, tentang pengurusan timur dan barat. Sekali lagi Allah Ta'ala kata, maka yang mana satukah di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Kita tak mampu nak dustakan lagi. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kebesaran ciptaannya. Marajal bahraini al-taqiyan. Dan Allah Ta'ala biarkan air dua laut yang masin dan yang tawar mengalir. Sedang keduanya pula bertemu.
dah bertemu. Uniknya kalau dah bertemu, tentulah dia akan bercampur. Tetapi di sini Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya iaitu air masin dan air tawar ada penyekat yang memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sempadan. Dan perkara ni ada dan dilihat di sebahagian tempat di mana air tawar dan air masin ini walaupun bertemu tapi tidak bercampur. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menahan air masin dan air tawar daripada bercampur. Dan juga di segi tauhid juga di sini menunjukkan bahawa manusia tetap manusia, Tuhan tetap Tuhan. Walaupun manusia ini hebat segi ibadatnya, wiridnya, tetapi manusia tetap akan mencapai sifat kehambaan. Dan Tuhan sebagai pencipta kita, dia sentiasa bersifat ketuhanan yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Jadi setakat itu dulu sesi kita pada hari ini daripada ayat 1 sampai 20. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.